InsyaAllah kita sambung kelas kita. Mungkin nanti akan ada yang join, uh, lain yang join juga. Kita mulakan dulu. Hai, じゃあちょっと、復習しましょう。Kita practice baca hiragana yang kita dah belajar sebelum ni. Hai, じゃあこれは、はい、ファーさん。先週勉強したと思います。Kita belajar ni な、ですね。な。いいですね。じゃあ次。じゃあこれは、イキさん、大丈夫ですか、イキさん。ねねえ、いいですね。はい、じゃあ次。これは、き、キー。いいですね。じゃあ次。これは、の、ヌ。Bukan, tadi dah ada ne kan. Dia confuse biasanya dua ni lah. Ne dengan nu. Ni dah ne, ni nu. I ですね。じゃあ次。これは、く、く。いいですね。はい、じゃあ次。これは、い、い。OK です。これは、お、お。いいですね。お。はい、じゃあ次。これは、ち、ち。OK です。これは、て、て、で、OK です。じゃあ、これ、こ、こう。いいですね。これは、す、す。OK です。じゃあ、次、す、つ。三つ、津波。Ini su. Tadi Suzuki punya su. Yang ni tsunami. Dia bukan tsunami kan? Tsunami. TSU. Yang ni su. Suzuki. Yang ini Mitsubishi punya tsu tu yang ni. Okay, yang tu kena differentiate sikit lah Dia punya bunyi dia. Jadi,次、これはの、の、いいですね。はい。で、次、これはに、に、に。Okay, に。はい、じゃあ、last one。じゃあ、これはせ、せ。Okay, Alhamdulillah. Maju akasa tanah. Kita dah belajar sampai 25 karakter lah. 25個勉強しました。Alhamdulillah. Kita akan sambung untuk minggu ni pula lagi. Lagi 5. Okay. Sebelum tu, cuba try baca words pula lepas ni yang ada Hai. じゃあ、これはなな、Nana. あ、Okay, Nana ni apa? Pernah dengar? Bukan nama orang. Okay. Dia nombor 7、 7. いいですね。はい。じゃあ次。これはてつ、もう一度お願いします。sekali lagi。てつ、鉄。いいですね。鉄。はい。じゃあ次。これは知ち、識、知識。知識。knowledge。知識。はい。じゃあ次。これは景け、色、景色。景色。pemandangan。pemandangan。はい。じゃあ次。これは空気、いいですね。空気、長い。panjangkan dia jadi 空気。OK です。じゃあ次。ためき、Yang tengah ni apa dia? たぬき、Nu. Okay. Tanuki. Okay. Tanuki ini. Okay. Tanuki. Hai. Jadi segi スイカ、suika. Okay です。suika. Jadi last one. 猫、Neko.ですね。Mani ne. Yang ni ne. Itu biasa kita confuse sikit lah. Berubah senang tukar. Hai. じゃあ今日はちょっと、また5つ勉強しましょう。Kita lagi belajar lagi 5 huruf baru. First, yang ni sebut dia ha. Ha. Okey. Dia ha. Tapi
minggu lepas pun ada yang tanya, kenapa bila jadi partikel, bacaan dia jadi wah. Jadi Wah. Partikel bila jadi partikel. Macam saya adalah, adalah tu adalah partikel, dia pakai yang sama, watashi wa. Okay, dia tulis dia ha ni, tapi bacaan dia adalah wa. Tomodachi wa, haha wa, okay, dia jadi wa. Untuk bila dalam uh, dia punya function dia sebagai partikel. Aja mazu kokoro taksan arimashita ne. Ke ni mo arimashita. Onnaji desu. Ichi, ni, san. Desu ne. Mo ichido kakimasu. Sekali lagi. Ichi, ni, san. Ha. Ha. Okay. Oh, sebab itulah kadang-kadang orang tertukar dengan bila tulis O pun dia tulis macam tu. Okay. O ni dia ke bawah, tarik bulat. Okay. Dia bukannya macam ni je lah. Ini je macam ha punya sebelah kanan pula. Maksud sikit dekat dasar. Next, ha, he. He. He tulis dia kalau macam belajar fizik, ampere kot kan. Oh, bukan ampere, ohm. Kan kalau tak salah lah dia punya lambang dia cuma terbalik je. Ichi. Terus macam tu. Nah, ichi. Hmm, dia punya tulisan dia satu stroke je, cuma ke bawah, naik balik, lepas tu tarik. Nah, he. He. Ya, segi wa. Okey. Kalau kita tengok huruf-huruf sebelum ni macam a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko. Tapi sa dia kan. Sa, shi, su. Bila ta pun dia berubah sikit. Ta, chi, su. Okey. Dia bukannya ta, ti, tu, te, to, sa, si, su, se, so. Okey. Dia ada perubahan. Sama juga macam ni. Ha, hi. Yang ni rasa apa bunyi dia? Ha, hi, fu. 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 Okey. Macam yang paling mudah kita ni, Fukushima. Kan ada Fukushima nama tempat tu kan. Dia Fuku. Fu. Okey. Fune. Fuku. Okey. Ada Fuite. Okey. Dia Fu. Ha, hi, fu. Cara tulis dia ichi. Lepas tu bawah ni ni, sang, yong. Mochi do kaki mas. Ada empat empat benda. Atas dulu ichi. Lepas tu ke bawah ni, sang, yong. Fu. Hai, jadi segi wa. He. Ni. He. He. He ni hiragana katakana sama je bentuk dia. Kalau nampak macam ada kepala tapi tak perlu pun kepala ni, macam ni je. Okey. Ichi ke bawah. Ichi ke bawah. Yang kanan ni lagi panjang. Last one adalah ho. 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 Nampak ni dengan ni lebih kurang sama kan. Dia beza dia cuma tambah je ke atas ni satu, dia jadi ho. Ha ni kalau tambah jadi ho. Okey. Jadi cara tulis dia ichi, dia tulis dulu ni, sang, yong. Okey, dia tak terkeluar ke atas ni. Kadang-kadang orang tulis sampai terkeluar ke atas, dia tak terkeluar. Moichido kakimasu. Ichi, ni, sang, yong. いいですね。OK です。それでは、はひふ、へほ。はひふ、へほ。はい、じゃあちょっと読みましょう。Cuba try baca. Hai, Dareka, yomimasu. Ada siapa boleh try baca? Hone. いいですね。骨、骨。骨はこれです。Apa tu? Tulang. Tulang. Okay. Hone adalah tulang. いいですね。ありがとうございます。じゃあ次。これはdua-dua dekat sini. Hifu. 皮膚。いいですね。皮膚。
Hifu wa kore desu. Hifu. Skin. Skin. kulit. はい。じゃあ次。これはへそ、へそ。いいですね。へそ. Heso tu apa agaknya? Gambar, nampak gambar apa ni? bayi, Baby kan, bayi. Tapi Heso ni bukannya bayi lah. Heso ni yang ni, yang terkeluar ni. Apa itu? Belly button. Maknanya pusat. Heso. Pusat. Hai, jadi segi. Korewa. Haku. Haku. aku, I desu ne. Haku. Haku ni muntah. Ada banyak lah. Muntah pun ada. Pakai kasut pun haku juga. Cuma kanji dia berbeza. Eh, Hakimas. Haku. Haita. Hai. じゃあまだ、ちょっとまあ今日はですね、色勉強しましょう。色。色. Kita belajar berkenaan warna kejap. Yang ni baca dia Aka. Aka. Desu ne. Aka. Rasanya dia semua ini pun dah boleh baca. Aka. Warna apa tu? Merah. merah, Merah. Desu ne. じゃあこれは Ao. 青。ね。青。blue. はい。じゃあ次。これはまだ勉強していないですね。Yang ni raw. Oke, jadinya sebutan apa? Hiro. 黄色。いいですね。黄色。黄色。はい。じゃあ次。これはまだ勉強していません。じゃあ、緑。Midori. 緑。緑。はい。じゃあ次。これは、yang ni yang belakang tadi sama dengan ni. Jadi, apa bunyi dia? shiro, Shiro. Shiro. Okey, Shiro. Shiro ni adalah karakter satu dalam cerita anime yang agak popular. Apa dia? Shinchan. Shinchan. Nama apa? Nama siapa Shiro ni? Nama anjing dia. Nama anjing dia tu Shiro. Anjing tu warna apa? Warna putih. Warna putih. Okey, dia panggil macam kita lah, panggil putih ke, tompok ke, oyen ke kan. Lebih kurang macam tu lah. Okey, Shiro. Nah, yang ni pula, oh, perkataan belakang dia still lagi sama, karakter dia sama. Apa pula bacaan dia ni? kuro, Kuro. Okey, Kuro. Okey, Kuro. Ini warna lah, 2, 4, 6. Okey, 6 warna yang basic lah yang ada kan. Kalau macam pernah dengar kalau macam purple ke apa nama kalau bahasa Jepun purple? Murasaki. Murasaki. Iいですね。Murasaki. OK。はい。OK です。はい。じゃあ今日はですね。OK。hari ini kita cuba buat revision sikit and then kita belajar macam mana nak sambung ayat. Sebelum sambung ayat tu kita tengok balik apa yang kita belajar last week lah hari Ahad. はい。じゃあ2つありますね。Ada dua kan. Apa adjective yang kita boleh guna kat sini? 小さい、小さいと dan apa dia? 小さいと大きいです。大きいですね。まあ、大きいと小さい。あれよ。に belah kiri 大きい。じゃあ皆さん一緒に言いましょう。じゃあ、大きい。大きい、大きいですね。Ada double O jadi panjang. じゃあ次はまあ、小さい。小さい。いいですね。はい。じゃあ次。Next. Adjective next. Okey. Ma kiri dan kanan ada. Yang ni pula apa yang boleh digunakan? Kalau ada tengok nota ke kelas 高い、sebelum ni tak ada masalah. Apa dia? 高い、Takai to 低い、hikui. 低 I い、ですね。低い。Takai to hikui. Nanti kita dah belajar dah. Hi ada kan? Hikui. Takai, hikui. Okay, good. Atozaimasu. Hai. じゃあ次。これと、これがあります。Okay, yang ni pula. Apa yang boleh digunakan? Yasui. Yasui to dan apa? Lawan dia sama macam tadi. 高い、Takai. Tapi Ini desu ne. Takai to yasui.
Okey, ini ya. Ini kita belajar lagi. Ya. 高いと安い。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと復習しましょう。Kita try buat revision sikit. Ada banyak agak minggu lepas kita dah baca. Oki, chisai, takai, yasui, takai, hikui. And then saya pun dah hantar juga kat dalam grup. Dia punya ada tulisan sekali lah. Nanti boleh refer lah dalam grup untuk tengok adjektif yang ada. Ni sebahagian lah sebenarnya. Ada banyak lagi. Cuma nak cover semua tu mungkin tak sempat lah. Yang ni yang boleh kata yang selalu digunakan seharian lah. Baik. Sekejap. Contoh bunga skuri masyo. Kita try buat ayat. Kita ada A dan B. Apa yang kita belajar last class. Ada siapa nak try? A wa. A wa oki desu. B ですね。ありがとうございます。ハイファーさん。ですね。じゃあ、A は大きいです。A besar. Macam tu lah. Macam, watashi wa. Tadi kita belajar juga. Wa ni. Macam saya kata. Baca tulisan dia sebut tadi. Belajar ha. Kenapa tiba-tiba baca wa pula kan? Okay. Bila dia function dia sebagai partikel. Bacalah sebagai wa. A wa oki desu. I desu ne. Hai, segi. Next one. Ada siapa nak try? B は小さいです。いいですね。ありがとうございます。ダニーさん。はい。じゃあ、B は小さいです。Okey. Minggu lepas pun kita ada belajar satu. Yang ni A besar, B kecil. Kita nak buat ayat yang A tak besar. A tak besar. Hai. Do narimasu ka? Macam mana? Ada siapa nak try? A は A は小さくないです。いいですね。ありがとうございます。すみません. Kita B pula dulu. Ada siapa nak try untuk B? Tak besar B pula. は B は大きくないでいす。いですね。ありがとうございます。ベアラさん。いいですね。B は大きくないです。A は小さくないです。Okay. Maksud dia not. Okay. E kat belakang ni potong. Letak kunai. Tak besar, tak kecil. Cuma untuk E adjektif sama je. Kalau nak try yang tadi ada banyak-banyak E adjektif tu pun dia punya cara ubah dia sama. Dia tak ada exceptional lah untuk E adjektif. Kecuali ada yang nampak E kat belakang tapi dia bukannya E adjektif. Okay, yang tu adalah nanti kalau belajar lama sikit macam contoh dia kiri. Kiri. Yang ni kiri ni ayat yang popular jugalah. Perkataan yang popular jugalah. Kiri. Kiri ni pernah dengar tak? Anak itu wa kiri desu ne. Apa maksud dia? Cantik. Kiri ni cantik. Dia berakhir dengan I. Tapi ada beberapa ya perkataan dalam bahasa Jepun ni berakhir dengan I. Yume, kirai. Kan? Berakhir dengan I. Tapi dia bukannya I adjektif tapi na adjektif. Itu cara ubah dia berubah sikit lah. Jadi identify itu penting. Kena tahu dia adalah I adjektif atau na adjektif. Yang berakhir dengan I itu ada yang special lah. はい。じゃあ次。じゃあこれですね。Kita ada onaji desu. A to B. Macam mana? A wa. Ada siapa nak try? A は綺麗です。Kiri desu. Itu betul. Kiri itu jadi nak adjektif. Kita nak belajar yang kalau apa dua agaknya. Kiri itu bolehlah juga kot. Ada satu lagi. Kataan yang boleh digunakan apa agaknya? 新し I い desu ne. Tadashi desu. Betul? A wa atarashi desu. Atarashi. Atara. Okay, ni ra tak belajar lagi. Yang lain dah belajar dah. Rashi desu. I desu ne. Hai. Ja. B wa. Ada siapa nak try? B wa. B wa furui I desu. desu ne. Tadashi desu. I desu ne. B wa. Ni pun. Ni dah belajar tadi. Ru. Rari, ru, rero ni insyaAllah. Last. Hari amal. Raishu. Kita belajar next one. Next week.
はい、じゃあ皆さん一緒に言いましょう。じゃあ皆さん。A は新しいです。どうぞ。A は新しいです。ね。B は古いです。B は古いで古いす。です。Kan, nampak dia dua ni. Satu baru, satu lama. Hai. じゃあ、ada siapa nak try buat yang negatif punya? Macam mana? A は古くないです。いいですね。OK です。A は古くないです。じゃあ B は ada siapa nak try? B は新しくないです。いいですね。ありがとうございます。はい、ファーさん。B は新しくないです。素晴らしいです。not new, not old になりますね。はい。じゃあ、kita dah belajar dulu tadi. A は新しいです。B は古いです。OK? Hari ni kita nak sambung ayat pula sikit. Ada apa ni? Ada harga. Harga kita mungkin tak belajar lah. Amal sebutan dia macam mana. Tapi apa yang adjektif yang boleh digunakan? 高い、高い安い、と安い、安いですね. Jadi A ni apa dia? A は新しいです. Kalau ikut harga ni dia takai ke yasui? 安い。Yasui. いいですね. Yasui. Kalau kejap saya tersalah ni kejap. Kejap Cotto matte kudasai. Cotto matte kudasai. Cotto matte kudasai kejap Ah,じゃあ、tak share. Hai, すみません. Kejap. Mana ni? Okey, hai. Yasui. Yasui. Okey. Kalau ikut kan secara macam kita plus and minus lah kan. Atarashi ni plus ke minus? Benda yang positif ke benda yang negatif? Atarashi. Positif. Negatif. Positif. Okey, positif lah kan. Bila yasui pula, Positif. positif juga kan. Okey, bila positif dan positif, kita guna cara nak sambung ayat dia, soshite. Okey, soshite. Sebut kalau Jepun kan soshite, 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 soshite lah kira kan, soshite. Macam kita juga ke, dia jangan tambahan lagi ke, bukan itu sahaja, dan lah kot, senang cakap. ですね。じゃあ皆さん一緒に読みましょう。じゃあ、A は新しいです。そして安いです。どうぞ。A は新しいです。そしそ、て安いです。安いです。いいですね。ありがとうございます。はい。じゃあ次。B は古い。古いです。Kalau ikut satu lagi, apa dia adjektif dia? 新しくない。新しくない。Bukan. Kalau dengan harga tu, harga. 高い。高い。高いです。いいですね。高いです。Okey. Ni pula tadi, dia plus plus. Kalau furui ni pula, plus ke minus? マイナス。Minus. Takai? マイナス。Minus juga lah kot kan. Dah lah buruk. Mahal pula tu. Macam tu lah perkataan dia. Dia sama juga. Untuk Jepun, bila plus plus ataupun minus minus, dia guna. Untuk sambungkan ayat tu dia guna. でも、Bukan, dia pakai soshtek juga. Dia macam tadilah plus plus ataupun minus minus, benda yang sama dia punya, orang panggil uh, レベル。level dia lah
Kalau dia berlawanan, baru terbalik. Okey, sebab dia sama, jadi macam dah lah mahal, buruk pula tu. Macam tu lah. Dah lah baru, murah pula tu. Dia macam tu lah kalau cakap bahasa kita ni. Yes, ne. じゃあ皆さん一緒に読みましょう。じゃあ、B は古いです。そして高いです。どうぞ。B は古いです。そして高いです。高いです。いいですね。Bila dia samaプラスプラス、マイナスマイナス。はい。じゃあ次、ちょっと見ましょう。じゃあこれは上は何ですか？寿司で寿す。司、寿司ですね。二つとも、両方とも食べ物です。both is makanan。はい。じゃあこの KOC はapa yang boleh digunakan? 上は安い。安い。下は高い。高い。じゃあこれがあります。じゃあ上はおいしい。美味しい。そうですね。美味しい。OK? じゃあ B は辛い。OK, kita ubah je. 美味しいkan? Jadinya apa boleh dibuat untuk B ni? おいしくない。美味しくない。そうです。Okay, dia ada perkataan dia lah sebenarnya. Macam kita lah, sedap tak sedap. Tapi macam apa kalau bukannya kalau tak tu lah, bahasa Melayu pun tak tahu lah. Dia ada bahasa Jepun ni lah mazui. Okay, tapi kita pakai oishikunai. Yang negatifnya lah tak sedap. Okay, ada siapa nak try buat ayat guna soshite tadi? A wa ada dua adjektif kat sini kan? Ada. 絵は Ha. 安いです。A wa yasui desu. そして、そして美味しいです。いいですね。terbalik pulaいいですね。美味しいです。はい、いいですね。ありがとうございます。じゃあ、A は美味しいです。Dia boleh je 美味しい dulu ke yasui dulu ke tak kisah pun. Sebab dulu ni benda yang sama lah sifat. A は美味しいです。そして安いです。いいですね。OK, ada siapa nak try untuk B pula? B は B は美味しくないです。そして高いです。pakai des. I des ね。ありがとうございます。Ni kan kita belajar tadi. Atas ni dua-dua plus plus. Jadi dia pakai そして。いいですね。B は美味しくないです。また同じそして、ini mah minus minus. Dah lah tak sedap. Mahal pula tu. Okay. Ini dah lah sedap. Murah pula tu. Maksud you imi des. ね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、最後になりますけど、last kita belajar ni. じゃあ、上は何ですか上。Yang atas ni apa? Okey, dah belajar dah sebenarnya. Macam mana nak sebut? 飛行機。飛行機. Okey, 飛行機. Tadi dia belajar hi, yang semua koki.じゃあ、bawah ni, dia katakana tapi rasanya boleh agak kot apa dia? バス。Bus. So, dia katakana. So, bawah ni katakana tapi ni, bus. 飛行機. じゃあ、apa adjektif yang ni? Kalau atas ni, adjektif dia? 高い。高い。じゃあ、下はバスは低い。eh? Bukan hikui. 安い。Yasui. Hikui rendah. Okay, bukannya tinggi dengan rendah. Kita nak belajar. Oh, Mahal dengan murah lah. Tapi, mahal. Hikoki ni mahal. Takai des. Apa lagi satu adjektif yang boleh rasanya boleh digunakan? Nak bandingkan dua ni. でも、早い。Hayai. So des. Hayai. Fast. Okay. Hayai des. Takai des. Okay. Kita belajar hayai. Plus ke minus? プラ plus ス。Plus lah kot kita letak plus je. Takai wa?
plus. Minus. Macam tadi kalau makanan yang tadi kan, kita ambil dia minus lah kot. Okey. Oh, Bila dia berlawanan, tadi dia sama pakai sostek. Bila berlawanan kita guna apa? Okey, dia pakai apa ni? Cuba siapa boleh baca? shikashi. Shikashi. Okey. Adik pun ada seorang tu buat demo ke. Yang tu perkataan bercakap okey lah. Okey. Orang faham je. Kedo ke. Pun means dia negatif lah. Shikashi maksud dia kapal terbang laju tapi mahal. Macam tu lah kot. Tapi mahal. Hai, Jamina session ni yomimasho. Ja, hikoki wa hayai desu. Shikashi takai desu. Dozo. Hikoki wa hayai Hayai desu. desu. Shikashi takai desu. Takai desu. Ya, hayai desu. Hayai. Laju. Fast. Maksud dia. Okay. Fast. Okay. Ja, basu wa do narimasu ka? Basu. Bas kita tak belajar lagi. Dia, tapi korang dah belajar, boleh baca dah kot ya. Basu wa Osoi desu. osoi desu. Ha. Apa ayat belakang dia boleh buat agaknya? Dengan ini. Soshite yasui desu. Okey. Osoi ni kalau ikutkan lah. Kalau banding tadi hayai plus. Osoi ni dia jadi Minus. 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 Jadi lambat. Tapi dia Murah. murah. Kayak gitu lah. Bas lambat tapi dia murah lah. Airplane ni pula dia laju tapi mahal lah. Macam tu lah. Kita kan pakai tapi kan. Untuk sama lah juga. Bahasa Jepun plus minus ni. Identify plus minus. Barulah tahu apa nak guna. Soshite ataupun shikashi. I desu ne. Hai. これは嫌ですね。じゃあ、先生読みます。バスは遅いです。しかし、安いです。どうぞ。バスは Basu wa osoi desu. Shikashi yasui desu. 安いです。はい、いいですね。ありがとうございます。ということです。今日はですね、hari ini kita belajar ha, hi, hu, he, ho. Ha, hi, fu, he, ho. Tapi ha tu pun bila dia jadi partikel, dia bacaan dia adalah wa. Kat sini lah. Wa. Basu wa. Ataupun ni sama. Ni dengan ni sama. Kan perasaan kan? Okey. Ni dengan ni sama aja. Tapi hikoki wa hayai desu. Ni wa, ni ha. Okey. Bila jadi partikel, dia jadi sebutan dia lah wa. Tapi di dalam perkataan ke apa ke, dia jadi ha. Okey. Satu lagi kita belajar soshite dan shikashi. Sore dake desu ne, kyou wa. Nani ka shitsumon arimasu ka? Ada apa persoalan ke? Nak ditanya? Sensei, saya ada satu soalan. Baik, dozo, So, Belson. kalau kita nak sambung dua perkataan, guna sosite atau shikashi, do we have to have the this behind the second sentence, before the second sentence? Macam mana tu? Ada des. Ya, Sensei boleh share slide? Ya. Okey, ha. Contohnya sini kita ada yang hikoki wa yasui desu, shikashi takai desu. Kalau kita baca hikoki wa yasui soshite takai desu, betul tak ayat dia? Atau Okey. memang, Dia yang tu dijadikan satu ayat. Nak jadikan satu oh, ayat, contoh dia ada je sebenarnya. Bila nak jadikan satu ayat itu, dia tak sebutlah des ni. Dia jadi, and then soshite kashi ni tak sebut jugalah. Kejap. Macam bila nak terbalik, soshite ni macam contoh yang ni lah. Okey. Kita tak sebut yang ni. Yang ni pun kita tak sebut. Dia tukar kat sini jadi kutek. Okey. A wa oishikute yasui desu. A wa oishikute yasui desu. Ni sama juga. B wa oishikunakute
takai des. Adalah cara dia yang tu mungkin later sikit lah kalau nak yang tu. Dia ada cara dia untuk jadikan satu ayat sahaja. Okay, so Soshite rule dia kalau dia dua ayat yang berbeza. Kalau source tag tu untuk penyambung ayat. Kita belajar macam however kan penyambung ayat kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, thank you, Sensei. Hai, mak ijo desu ka ne? Arigatou gozaimasu.